Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata aku kirimkan kasih di angin lalu. Assalamualaikum. Tak bolehlah nak feeling. Waalaikumsalam. Masuklah. Dari manis budaknya. Dari mana ni nak? Tak pernah nampak pun sebelum kat kampung ni. Dari Jempol. Dari Jempol. Orang Negeri Sembilan jugalah ni. Anak siapa dia ni? Anak si Rashid. Anak si Rashid yang mana? Anak Rashid yang dulu kahwin kat Siam Senyap tu kan? Bukan, itu Rashidah. Rashidah. Yang ni Rashid Long. Tak apalah makcik nak sediakan air untuk tak apa makcik. Tak usah makcik. Tak usah. Apa hal tak nak tu? Balik sekarang. Nak balik dah? Dah janji dengan ayah nak balik KL petang ni juga. Baru budak anak siapa dah nak balik 5 saat juga beraya ya? Menziarahi 5 saat. Yalah. Harus kunjungi Makcik Chun kayak makcik lah. Apa polik adik kau ni? Ni bukan adik saya, ni kawan saya. Polik lah bunyi. Baliklah. Tak payah kau cakap tiba-tiba nak balik. Kita balik ya makcik ya. Balik aja. Balik aja makcik okey aja. Nak duit raya? Kau nak apa tadi? Nak duit raya? Duit raya. Kau datang raya tak sampai 5 minit. Pembunuh tak nak makan, kau pulang weh. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Bukan mahram, tak boleh. No. Duduk. Tak apa. Sorry lah, dah terbiasa malu lah duduk KL kan. Semenjak dah tudung labuh ni makin berseri-seri pak. Bukan dudung je lah aku. Janda makcik ni tengok kamu datang seorang-seorang ni. Single lagi ke? Seorang-seorang cukup lah. Belum ada rezeki lagi makcik. Kau ada kerja dah cantik duduk KL lagi. Malu lah perempuan sekarang semua memilih nak mau macam mana. Bukan semua memilih. Ni gila nak kahwinnya. Belum lagi lah makcik. Kau tak ada anak. Jangan-jangan kamu suka laki tak? Ke kamu ni subuh hari. Oh, jadi kamu lagi tak lama lagi jadi doktor lah kat Malaysia ya? Ya makcik. Alhamdulillah, bangga InsyaAllah. makcik dengan kamu. Dulu main sunat-sunat, sekarang nak sunatkan orang. Sunat beneran Sunat beneran. Pelik sikit lah. Peliknya. Sudah agak lupa bahasa Melayu ni makcik. Itu makcik pun pelik. Tak apalah. Macam ni lah. Makcik pun nak keluar, nak ziarah kubur suami-suami makcik. Masa raya ni makcik nak bagi sesuatu lah kat kamu. Oh, apa itu makcik? Duit raya. Sukalah tu. Untuk kamu. Saya terima ya. Nanti belajar kat sana elok-elok ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah, anak-anakku nak belajar jadi doktor kan. Anak pun dah lama tak balik. RM5 je. Kenapa nak RM5 ni? Jauh dari Indonesia ke Malaysia dapat RM5 aja. Apa benda yang kamu buat ni? Sweeting bapak ni. Tanya je tadi. Amir? Amira. Aku bagi nama kau Amir dulu. Apa jadi kau ni, Amir? Dari kecil aku ajar kau main bola. Besar bola lain kau main. Apa ni? Kenapa cakap macam tu? Ami tak main semua tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Assalamualaikum. Habis tadi. Lari lah tu. Ya Allah, rumah kau ni aku dah pakai Waze pun tak jumpa-jumpa. Itulah 10 tahun tak ada. Corok dalam kelapa sawit kau tak ada rumah lain ke nak duduk ah? Ingat raya ni. Makcik, hai. Faruk ya? Khabar sama Yaya. Tahun ini SPM ke? Makcik. Assalamualaikum. Faruk. Jumpa lagi kita tahun ni sama Ya. Yaya makcik. Makcik sihat? Sehat, alhamdulillah. Tahun ini SPM ke? Makcik, buat apa tu? Mentang-mentang dah ada laptop sekarang makin maju Makin hipster kan Makin makcik? hipster macam saya jugalah. Baju Melayu hipster nampak. Si ada hoodie mak. Si ada hoodie. Ni
Ni makcik lagi Skype ni. Hah? Skype? Sama makcik punya BF. Oh, ada VN. Iya dong. Makcik mau tanya nih. Tahun ini SPM ke? SPM apa ke bendanya ni? Anak saya dua orang ni main duk belakang kursi ni. Seronok makan. Sedap. Alhamdulillah, sedap. Alhamdulillah. Kamu pun dah lama makcik tak jumpa ni. Tahun ni baru balik kampung kan. Balik-balik tu melawat nak mak ayah. Saya baru je balik rumah mak tadi. Yalah. Makan. Ada lagi tu. Macam tu sekali. Alhamdulillah. Dapur mana cik? Dapur nak tambah makanan. Tak. Saya dah habis makan. Nak basuh pinggan lah. Nak tambah makanan? Aditya Gilang Pratama pergi ambil rendang. Tak apa. Saya nak basuh pinggan je. Nak basuh tangan kenapa sekali. pula nak basuh pinggan makcik ni? Baiknya, ya Allah. Kau nak senang. Kau tengok anak senang baik macam ni. Pagi dia terus tak payah nak. Oh, ya ke? Dia boleh basuhkan. Ini Terima memang kasih. tugas dia. Ini memang tugas terhebat pernah lakukan seumur hidup. Pergi basuh. Mana pula dapur tu? Itulah, jangan-jangan masuk dapur. Saya nak basuh tangan sekali lah. Kami di Ravesia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata dah ku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga kan hilang rasa rindu, hilang rindu rasa di kalbu. Maafkan daku kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya, hari yang bahagia. Weh, dah lama sangat. Kerana tugas pada negara.